Pada suatu pagi yang cerah dan tenang, Zaki keluar dari rumahnya ingin pergi ke bazar. Dia melalui kawasan rumah-rumah jirannya dan bertemu pembuli terkenal di sekolahnya. Mereka juga dikenali sebagai geng plastik hitam. Suatu hari, Zaki ternampak mereka sedang makan di sebalik semak. Walaupun masjid itu jauh, Zaki segera pergi ke masjid itu untuk mencari dan memberitahu ustaz. Walaupun Zaki keletihan, tetapi dia tetap teruskan perjalanan dia ke masjid. Akhirnya, Zaki bertemu dengan ustaz. Assalamualaikum ustaz, Adam, Haziq dan Amir tak puasa. Waalaikumsalam. Kenapa ni Zaki? Adam, Haziq dan Amir tak puasa? Cepatlah ustaz, jomlah ikut saya. Tu ustaz, kat sana tu, mereka ada di sebalik semak. Wah, astagfirullah. Adam, Amir, Haziq, kenapa kamu tak puasa? Maafkan kami ustaz. Esok, ikut ustaz pergi ke masjid. Dengar ceramah yang ustaz nak bagi kat kamu. Baik ustaz. Mereka berasa malu dengan perbuatan mereka. Keesokan harinya, mereka pergi ke masjid untuk mendengar ceramah yang disampaikan oleh ustaz. Ustaz memberikan nasihat untuk menjadi anak yang baik. Apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan, Haziq? Harus ustaz. Salah. Salah? Saya tahu jawapannya ustaz. Ya, Zaki, apa jawapannya? Jawapannya adalah wajib. Ya, betul Zaki. Kawan-kawan Zaki mula sedar dan mereka ingin berpuasa penuh.